Ramai yang pernah menggunakan Grok AI, terutama bagi mereka yang menggunakan platform X, dan ada juga yang membandingkan antara Grok dengan Gemini dan juga ChatGPT. Tapi tak dinafikan ada juga yang tak tahu apa itu Grok sebenarnya. Grok ialah AI yang dibangunkan oleh xAI, iaitu syarikat milik Elon Musk, dan ianya juga wujud dalam dua versi, iaitu versi aplikasi dan juga versi built-in dalam platform X. Ianya sama macam ChatGPT dan juga Gemini, cuma bezanya teknologinya lebih powerful. Kelebihan pada Grok AI ni, dia bukan sekadar pada jawapan yang diberi, tetapi kepada sumber data yang diakses, di mana Grok disambungkan secara terus kepada aliran data platform X. Maksudnya ia bukan sekadar tahu apa yang sudah berlaku, tetapi ia juga nampak apa yang sedang berlaku sekarang dalam dunia sebenar melalui post, trend, perbincangan dan juga reaksi netizen di dalam platform X secara real time. Di sini mungkin ramai juga yang keliru, ramai juga yang mengatakan yang ChatGPT dan juga Gemini pun real time. So apa bezanya? Sebab ialah bila ditanyakan kepada dua platform ini, kedua-duanya dapat menjawab berkaitan dengan isu semasa secara baik. Tapi bezanya bukan kepada boleh ataupun tak boleh jawab soalan, tapi bezanya pada kedalaman dan juga kelajuan untuk mendapatkan konteks semasa. ChatGPT dan juga Gemini boleh cari isu semasa yang terkini, yang paling latest, tapi carian itu lebih kepada carian web yang ditapis dan juga lebih terhad. Carian web ni dia agak sedikit lambat jika nak dibandingkan dengan carian yang boleh diperoleh melalui social media, terutama sekali X. Sebab macam kita tahu, dekat X, perkara yang berlaku beberapa saat lepas saja boleh tersebar dengan cepat. Disebabkan Grok berada dalam aliran data platform X, maka segala perkara-perkara ataupun informasi baru yang dibincangkan dalam platform X tersebut, maka Grok dapat memahami nada perbincangan itu. Seperti trend viral, sentimen masyarakat, harga kripto dan juga saham, atau apa-apa event yang berlaku beberapa minit lepas. Malah dia juga dapat faham bagaimana naratif itu berkembang dari semasa ke semasa. So Grok ni paling cepat, paling tepat sebab ianya tidak bergantung kepada data statik dari web. Dan inilah yang dikatakan sebagai Grok lebih real time, sebab Grok lebih fresh berkaitan dengan isu-isu yang tersebar di media sosial. So dari sudut ini, Grok memang memiliki kelebihan yang lebih berbanding ChatGPT dan juga Gemini lah. Tapi yang paling mind blownnya adalah teknologi janaan image ataupun generated image oleh Grok ni. Dengan menggunakan arahan prompt yang ringkas, sudah cukup untuk menghasilkan visual yang sangat realistik. Bukan setakat realistik, tetapi image-image yang kompleks juga dapat dihasilkan. Dan saya juga dah menghasilkan beberapa contoh prompt daripada DALL-E, ChatGPT dan juga dari Nano Banana by Gemini dan juga Aurora by Grok. Dan anda boleh lihat hasil janaan image daripada Aurora Grok sangat realistik. Memang seakan-akan seperti Gemini. Sebab bagi yang memang menggunakan AI, memang mereka tahulah yang Nano Banana by AI ini memang sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat realistik. Kalau nak dibandingkan dengan ChatGPT memang jauh berbeza lah, muka pun lain dan sebagainya kan. Dan begitu jugalah dengan Aurora Grok, di mana penghasilan janaan image dia sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat realistik. Tetapi bezanya adalah Grok lebih open. Dan memang tak boleh dinafikan, memang banyak komuniti yang mengongsikan janaan image daripada Grok yang berunsurkan lucah, pornografi tanpa sensor. Tapi itu dululah, sebelum banyak negara yang menyekat kan, seperti Malaysia, Indonesia, malahan negara-negara di Eropah juga ada yang menyekat seperti di UK dan beberapa buah negara lain lah. Walaupun mungkin ada yang kata boleh je gunakan VPN kan, dan juga aplikasi Grok ni pun masih lagi boleh akses, cuma ada limitasi lah. But still, tak boleh dapat akses seterbuka sebelum ini. So, dari teknologi janaan image, Grok memang berada di dalam kelasnya tersendiri. Tapi masalah sebenar Grok AI ni bukanlah dari teknologinya, tetapi dari segi falsafah di belakangnya. Prinsip utama X dan juga Elon Musk adalah hak kebebasan bersuara. Malahan platform X juga dibina atas dasar bahawa kandungan yang terkandung dalam sesebuah social media itu tidaklah sepatutnya terlalu dikawal. Dan prinsip yang sama jugalah dimasukkan ke dalam Grok AI. Akibatnya, Grok AI dibina dengan kawalan yang lebih longgar, bukan lebih lah, tapi sangat-sangat longgar jika nak dibandingkan dengan ChatGPT dan juga Gemini. Sebab bagi yang pernah menggunakan ChatGPT ataupun Gemini, mereka tahu yang kedua platform ini dia sangat-sangat ketat. Tetapi tidak untuk Grok, sebab Grok ni dia sangat-sangat open. Apa yang pengguna minta, Grok sebenarnya lebih cenderung
untuk menghasilkannya. So, bila digabungkan AI yang sangat berkualiti dengan polisi syarikat yang sangat-sangat terbuka, maka terhasillah satu platform yang anda juga boleh faham, iaitu platform yang boleh disalahgunakan, di mana muncul individu-individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan grup untuk menghasilkan imej-imej lucah, pornografi kanak-kanak dan juga manipulasi wajah sebenar. Jadi inilah punca utama kenapa kerajaan Malaysia melalui MCMC telah pun mengambil keputusan untuk menyekat platform ini sementara. Bukan sebab Grok terlalu pintar, tetapi disebabkan Grok terlalu bebas. Dan ini sangat disayangkanlah sebab sekarang kita dah ada satu platform janaan imej yang sangat-sangat realistik, sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat berkualiti, tapi disebabkan oleh segelintir individu yang mengambil kesempatan untuk menghasilkan imej-imej yang tidak sepatutnya, maka aplikasi yang sepatutnya memberi kemajuan kepada masyarakat, tapi sekarang platform ini disekat, malahan untuk menggunakan penjanaan imej yang sebelum ini sepatutnya percuma, tetapi sekarang dah kena bayar, mahal pula tu. Dan semua ini berlaku hanya kerana beberapa individu yang menyalahgunakan platform ini yang sepatutnya memajukan kita.